Cyber security ialah usaha atau amalan untuk melindungi maklumat dan data daripada ancaman luar melalui internet. Cyber security ialah keselamatan maklumat dalam dunia digital. Maklumat ini boleh jadi data peribadi seperti nama, IC, alamat, akaun bank, password, data syarikat, sistem komputer. Hari ini, hampir semua perkara guna internet, online banking, media sosial, sistem universiti seperti e-learning dan peperiksaan atau sistem syarikat. Jika data ini bocor atau digodam, kesannya sangat besar seperti duit hilang, identiti dicuri, sistem lumpuh atau nama baik syarikat rosak. Cyber security melindungi network, contohnya Wi-Fi politeknik, servers iaitu komputer besar yang simpan data, intranet iaitu sistem dalaman organisasi dan komputer systems seperti laptop, PC dan sistem operasi. Cyber security professionals ialah individu atau pasukan yang menjaga keselamatan sistem, memantau serangan cyber, menghalang pencerobohan dan memastikan sistem sentiasa selamat. Mereka ibarat pengawal keselamatan dalam dunia digital. Cyber security memastikan hanya orang yang dibenarkan boleh akses maklumat, orang lain tidak boleh masuk sesuka hati. Contoh, akaun SPMP Politeknik hanya untuk pelajar berdaftar, akaun bank hanya pemilik akaun, email universiti hanya staf dan pelajar. Cyber security adalah kunci rumah. Rumah adalah sistem komputer. Barang dalam rumah adalah data, kunci dan grill adalah cyber security dan pencuri adalah hacker. Jika rumah tak berkunci, maka pencuri mudah masuk. Jika sistem tak selamat, maka hacker mudah ceroboh. Cyber security sangat penting kerana ia melindungi data, sistem dan maklumat daripada ancaman luar. Tanpa cyber security yang baik, individu dan organisasi berisiko mengalami kerugian besar. Bye-bye!